Untuk step yang pertama, untuk awak install robot Canova, awak kena ada VPS. So, cara yang paling terbaik untuk kita beli VPS buat masa sekarang adalah melalui Shopee. Caranya mudah je. Kalau korang tengok dekat phone cap ni, pergi dekat Shopee, just search Forex VPS. Okay. So you akan jumpa macam-macam bentuk Forex VPS dalam ni. Ada yang subscription bulanan, ada yang subscription secara quarterly dan ataupun secara tahunan. So mana yang paling terbaik? Okay, dalam ni awak boleh pilih by yourself lah, nak yang macam mana, nak yang spek rendah, spek tinggi. Tapi kalau awak tak nak pening kepala, awak boleh tengok dekat description dekat bawah. Cap dah sediakan link siap-siap spek macam mana yang awak sesuai beli untuk robot Canova dan dekat platform yang kita pakai nanti. So bila awak dah beli dengan seller Shopee tersebut, awak akan dapat detail sama ada dua cara. Yang pertama, biasanya seller Shopee akan chat awak dan bagi detail VPS tu direct dalam conversation dekat Shopee punya platform lah. Yang kedua, biasanya dia akan minta email. Awak akan bagi email dekat dia, so dia akan hantar detail ataupun instruction VPS dekat email awak. So mana-mana je lah yang sesuai, depend kepada seller tersebut. Biasanya dia akan hantar banyak gila detail pasal VPS tu. Tapi tolong perhatikan beberapa poin penting saja, iaitu server name, computer IP, username, default password dan juga next due date bila. Awak kena pastikan awak tak terlepas untuk renew VPS untuk elakkan robot berhenti dalam trading. Detail ni save je dekat tempat yang paling selamat. Itu saja cara yang senang untuk beli VPS, iaitu dekat Shopee.